Uish, kasar tengah leh. Boleh tahan. Ada tengah leh kan kasar. Buat antara bangsa. Ni belauk lah. Alhamdulillah kena. Alhamdulillah. Dia malas sangat pun angkat tali tu melokok. Ada benda. Sayang. Aduh. Ingat aku berjut lah. Sekilo tadi? Sekilo lebih? Ha? Sekilo lebih kot. Alhamdulillah. Tak ada rezeki. Boleh lah. Oh. Mesti ada kendala tu kan. Kau. Galak sangat tu. Ya. Saya galak tapi tak dekat. Dulu tak ada kayu. Tu. Masa tak ada kayu. Banyak ikan sini. Mudah nak bala.
Daripada ni sana masuk air tak beras tebing tu. Sangkut pula rumput turun. 3 kilo lebih tengah lah Allah. Ya. Betul naik. Naik. Oh. Saya turun. Tak turun tak dapat. Besar 3 kilo lebih. Masa sebelum ada kayu ni lah. Belum ada kayu pokok ni dulu tu ini pokok tu. Betul lah, dulu senang nak bermalam senang. Pacok sini je. Yang ni payah nak balik. Sini gohok banyak ke main baru ni? Kayu-kayu ni. Tapi sampai kalau dapat dia buat kayu. Sini pagi awal pagi kalau. Saya selalu tidur situ. Kan ada lapang itu. Dia tidur situ. Pagi dalam pukul 7 apa pukul 6 lebih. Dia main situ? Dia main. Gohok? Tadi pagi tadi? Dah pagi ni dah. Pagi sebelum ni lah. Bulan dulu. Lawa sangat dah air. Dia satu Ahad dia kena mari tidur. Dia tak tidur tak sempat. Biasa tidur sini? Biasa tidur sini? Hari satu saya mari tidur. Yang tadi nampak lapang Jawa ni siapa dapat? Apa dapat? So? Ada sekilo? Dekat-dekat? Dekat-dekat. Galai. Tengok je lah. Sebab gerang ke nak botol, lama tak botol ni. Tapi bukan hari ni lah, hari lain. Tak ada hari ni. Allah, tengok kat jalan. Boleh lah 2 ekor. Macam belah atas cari tengah lain tak pakai. Hari semalam tak ada pun. Kasar. Boleh tahan. Tengok je asyik abang ni. Bismillah. Berlaut dah. Kasar tengah lain. Boleh tahan. Ada tenggalan kan kat sorok. Buat antara bangsa. Berlaut lah. Duduk mana bang? Ni jumpa. Orang jumpa? Geng-geng orang jumpa padu umpan-umpan ni. Geng-geng orang jumpa padu umpan ni. Aduh. Mana? Geng-geng mana? Pada pusat? Aduh. 3 kilo 9. Video baru kan. Naik kasar. So dia lepas banjir memang banyak kasar. Mula-mula tu lokoh dah. Member trash mana tak ada. Lepas tu tadi boleh 1 kilo lebih layan-layan. Toh saya ini macam malas sangat rasa. Angkat lidah. Gerak-gerak jatuh atas batu. Dia masuk celah-celah batu tu. Ingat ke batu tu? Ingat ke batu tak ada lubang. Rupanya jolok kayu ada lubang bawah. Tak ada benda lah. Kalau tak ada lubang ni kan nak korek batu tu. Tengok ada lubang malas nak pergi basuh-basuh badan. Biarlah. Dia hari ni dia selamat Pagi duduk hancur. Campur tu. Sembilan kosong. 93. Biji 9 kosong. Lawa lapar ni. Saya sini bawah Tenggalan. Rasanya jarak lama dah tak dapat sini. Biasa main bola belimbing. Kalau belimbing tu ada jugalah.
Habis sini tahu tak payah kat sini. Siapa boleh mancing kat sini memang power lah umpan dia. Lepas tirai ni. Ya. Pakai ni kok. Lawa tebing ni. Jadi ada jalan atas ni. Ha. Biasa sini nyusul sini. Ya, tapi tadi masa duduk ni sebelum dapat tu. Ada orang baling kat tepi tu. Ha. Ada jalan tu kat tepi tu. Ada. Biasa dia naik motor tu sana. Seronok botol. Tak ada ni. Hari ni kerja petang tak ada. Kalau nak pergi mancing kena sari sentuk pagi sampai petang. Kalau selepas paruh hari. Sedap dia. Kalau selepas hari tak sedap pula. Masuk tengah hari dia jarang-jarang nak makan. Tadi kalau berapa ni? Makan ni? Awal ni. Pukul 10? Awal. 10. Oh, yelah sini kayu ni banyak kok. Dulu gaji ke sini kat kayu ni tapi banyak gewang cukai tu daripada dapat ikan. Ha, yalah, tu tepi. Masuk rumah. Aduh. Duduk benda lama-lama sini kan sampai petang. Oh, jangan. Oi. Boleh lah. Hari ni sudah ada lagi dah. Ha? Makan. Ya, kita dapat nak jual. Tak ada rezeki. Dia terjun balik. Oh betul, kalau cekok belakang tadi selamat dah tadi. Hari ni malas ingat rasa penat rasa. Angkat-angkat macam tu dah lah. Gelepar-gelepar cabut. Aduh. Oh. Hari tu hari pakai ni. Dia sangkut mana? Sangkut kayu? Dia sangkut rumput kan dulu rumput. Ha betul. Oi, sayang 3 kilo lebih. Jual? Tak jual. Pakai. Makan semua. Saya tu kalau kena nak jual, ya Allah, patin buah, patin muncung memang jenuh. Tu. Tak larat makan. Sayang jual, makan sedap lagi. Makan. Berapa hari tu dekat Kuala tu. Apa atas Perasan Kam. Boleh jalan buat saku. Pakai ni pakai umpan ni umpan ni umpan biasa gini anak udang. Anak udang. Lepas tu member kata jangan pergi siang hak kita masak, kita makan, kawan tidur situ hari tu. Masak. Nak beli atau berapa ratus ni. Oi, mahal. Baik kita makan. Betul. Padalah dah cakap. Jelawat payah dapat. Padalah mahal pun. Oi, sedap. Sedap janganlah. Saya tinggalan pun Oi, besar. nak dapat tinggalan 1.5 kilo ke atas pun. Kita kecil kepada kayu ni. Ui. Kau cakap dia ni nak beli, hak kita nak keluar duit sayang. Ui, sayang. Berapa 1 kilo? 120. Apa patin muncung apa 180. Patin muncung. Patin buah 100 apa ya. Yalah, murah sikit. Tapi sedap sama. Lah bulan apa baru ni. Dia boleh apa? Ni siapa anak? Patin buah. Anak? Oh. Dia boleh patin buah. Kata masak tempoyak hak kita dah jemur dah. Oh. Tak larat dah, kita buat kari je lah. Tapi memang sedap rupanya. Sedap. Dia jarang orang buat benda gitu tapi sedap. Sedap. Manis dia, lemak dia. Patin buah buat kari. Dia macam ikan mayong nak masuknya lagi sedap pada mayong lagi. Betul. Ha. Tapi sedap dia. Sedap dia lagi. Sedap dia lagi, isi dia lembut. Isi dia lembut.
Waduh. Itu kata kalau boleh hak lalunya macam ikan lagu ni hak saya buat apa buat masak belada kadang-kadang buat pai. Oh masak belada ya Allah. Goreng gari-gari jadi. Yang boleh apa 3 kilo lebih kerak dua kali buat. Apa seekor tak bas besar tak kan. Tapi sini memang lalu dapat saya kata satu lagi nu. Atas nu dekat. Mentenang. Atas ada mentenang. Ada satu macam apa orang buat apa itu. Ya projek jalan tu. Yang projek atas tu. Oh situ pun kasar-kasar. Yang lepas-lepas dah memang kawasan tu. Kalau nak makan patin tu tempat patin sana. Pati sana. Patin saja sana. Saya ikan sisik ni lama dah kumpau ni. Lama dah tak dapat. Lama sangat dah. Kalau tenggalan tu aduh, jenuh dah dapat. Yang ni lama dah bulan berapa itu yang mari tu boleh patin ada apa 2 kilo lebih. Mai sini. Mai Sungai Pahang lah. Mai sana Sungai Pahang. Lepas tu tak ada. Tidak dulu hari-hari. Dia 2 ekor, kadang saya seekor. Kadang saya 2, ada 3. Allahu Akbar. Seronok Aduh, payah dapat air macam ni payah. Air guna ngulang ni tu. Sebab berkali-kali ngulang dah. Payah nak boleh air ni. Tapi esok ni tahu rasa keruh balik esok ni. Tengok sungai apa sungai Jengker pun keruh air nu tak keluar mari lagi. Terbeluh pun sat keruh tu. Okeylah geng. Jadi aku nak balik buat lewat hari ni kerja petang. Okey geng. Jadi air buat masa ni masih cantik lah, boleh nak mancing lagi. Tengok pakcik tu mancing pun boleh lah tenggalan. Ikan sisik pun dah ada dapat. Jadi kita casting tadi pun tak ada rezeki geng, lokoh. Lokoh sebab kalau terlepas. Sebab salah sendiri juga. Ikan tu sebenarnya dah boleh cekok. Tapi kita tarik juga pakai leader. Angkat macam tu je, pegang leader. Jadi memang salah sendiri lah. Jadi ikan pun lokoh. Ni galen-galen lokoh. Kita jom balik dalam sungai. Okay, jadi aku nak buka suruh. Jadi bagi siapa yang nak mancing Sungai Pahang, rasa boleh lagi masa ni. Kalau nak bottom ke, nak casting, masih boleh untuk hari ni lah. Untuk esok belum tentu. Sebab dia dengar air belah Temeloh dah hampir keruh Sebab kemarin pun jerantuk keruh. Mungkin hari ni air sampai Temeloh. Esok sampai Kemarai. Okay, jadi kalau air keruh memang kita cuti lah. Kita cuti dulu. Kita tak mancing. Ok geng. Ada masa nanti kita buat konten lagi. Alright. Salam subscribe tu semua. Assalamualaikum. Ciao geng.